Kau ingat Malaysia ni tak kena ke krisis minyak global ni? Sebab kita ni semata-mata negara peluang minyak. Itu silap besar lah, weh. Okay, sekarang ni semua orang fokus dekat konflik Asia Barat kan. Tapi ramai yang tak nampak benda ni lah. Negara yang paling awal goyang ni sebenarnya bukan negara yang perang, tapi negara yang terlalu bergantung pada sistem luar lah. The Economist ada highlightkan beberapa negara yang membangun lah, yang paling terdedah kepada kejutan tenaga. Dan antaranya adalah Pakistan, Mesir dan Jordan. Maksudnya bila bekalan tenaga dari rantau Gulf ni terganggu, negara yang ekonomi dia rapuh memang cepat rasa tekanan lah. Macam contoh Pakistan, benda ni dah jadi realiti lah. Kerajaan diorang ambil langkah perkhidmatan tenaga dan sekolah pun ditutup sementara, universiti pun tukar kepada online dan operasi kerajaan dikurangkan. So maksudnya krisis minyak dah mula ganggu sistem asas negara lah. Dekat Nepal pula very obvious. Bekalan gas memasak jadi limited, orang dah start mula beratur panjang sebab takut tak cukup. Dan benda-benda basic kan, macam beras apa semua tu pun dah mula terganggu. Dan kenapa negara-negara ni cepat sangat lah goyang kan? Sebab diorang ni terlalu bergantung pada negara luar. Minyak import diorang ni dari rantau Gulf dan dalam masa yang sama bergantung juga pada duit daripada rakyat diorang yang bekerja kat sana. So bila Asia Barat jadi tak stabil macam ni kan, ada benda yang jadi sekaligus lah. Pertama, harga tenaga naik dan aliran duit masuk pun terganggu. Apa aku cakap adalah remittance lah. Tekanan datang secara serentak. Dan Mesir pula hadapi tekanan hutang yang memang tinggi lah. So bila kos tenaga naik, tekanan ekonomi jadi lagi berat dan sukar untuk mereka. Jadi sekarang kita bukan cakap pasal krisis minyak global semata-mata. Inilah jadi krisis ekonomi berantai. So bila tenaga naik, kos hidup naik dan akhirnya sistem ni akan mula shaking sikit lah. Dan according to World Food Program pun dah beli amaran lah. Kalau konflik ini berterusan, jumlah orang yang menghadapi masalah makanan serius ni boleh meningkat dengan ketara menjelang tahun 2026. Dan sekarang aku nak kembali kepada konteks Malaysia. Ramai orang kata kita ni selamat sebab kita ada minyak sendiri lah. But guys, in reality, Malaysia masih juga import crude petroleum dan juga produk petroleum yang diproses untuk kegunaan harian. Dan sebahagian besar datang daripada Timur Tengah. So maknanya bila harga minyak dunia naik, kita tetap akan rasa tempiasnya. Sebab itulah bila harga global naik, kerajaan kena tanggung subsidi yang lebih besar. Dan bila tekanan tu makin tinggi, engkau akan mula nampak perubahan. Polisi subsidi ini diperketatkan, kawalan penggunaan mula diperkenalkan dan naratif pengeluaran subsidi ini mula muncul. Dan this is not coincidence ya guys. Ini adalah tanda tekanan global tu dah sampai dekat Malaysia. Malaysia mungkin belum berada lah dalam situasi macam Pakistan atau Nepal. Tapi kita juga bukanlah kebal pun guys. Negara lain dah mula jatuh satu persatu dan Malaysia pula, adakah kita betul-betul stabil atau hanya menunggu masa? I Zidane Samni, ideas that move Malaysia forward.